memang saya betul-betul sayang kereta ni lah. Sikit kena pecah diffuser ke apa benda pun saya dah sakit dah. Okay, nama saya Ravin. Orang panggil saya Ravin VIP Style. So, kereta dekat sebelah you ni, kereta apa ni? Okey, ini banyak orang cakap kereta ni kereta Saga. Tapi kalau tengok dekat-dekat, ini Toyota Vios. NCP 151 Vios Keli orang panggil. Bonnet ni, bonnet full carbon. Okey. Lepas tu ini body kit, tambah skirting. Lepas tu ni konsep saya main konsep VIP Style. So VIP Style konsep dia lain lah sikit lah. Okey, so kita ada aquarium kat sini. Ni special ni aquarium ni. Kat nama plate ada aquarium. Lain macam ni. Ada ikan ke? Tak ada ikan lah, tapi ada aquarium kat sini lah. So, ni saya main engine bay. Simple setup lah. Kita ada open port. Lepas tu kita ada carbon kit. Lepas tu main full fighting system. Okay. Ni bahagian depan saya lah. Okay, lampu saya buat lampu running light je. Dengan eagle eye lah. Eagle eye. Basic je lah, tak ada modifikasi sangat lah. So basic saja. Ini rim 17 inci 8 JJ. Tayar 195 40 17. So ini rim VIP lah, rim VIP lah. So dari segi suspension, kereta ni ada SAS. SAS. Kita main SAS basic je lah, basic two way saja. So tak adalah power-power sangat, simple setup je. Okey, bahagian belakang ni, ini full audio system. Okey, daripada sound power ke hi-fi. Okey. So kita ada mic, boleh tengok mic kat sini. Kita ada 4 biji mic 8 inci. Lepas tu kita ada woofer, PA woofer 12 inci. Lepas tu kita ada tweeter driver dengan 2 tweeter kat atas lah. So ini saya punya audio setup. Lepas tu saya ada design sikit lah. Design ni saya buat design dia. Lepas tu ada SAS kat bawah sini. Dia sorok kat dalam. Yeah, saya sorok kat dalam SAS je lah. So senang sikit. Nanti nak ada apa-apa masalah, senang sikit nak tengok. Okay, so ini I punya full setup lah. So kita panggil setup ni pun VIP style. Tapi I main untuk competition. Okay, interior ni special sikit lah. Ini panggil VIP style punya interior. Konsep berala-ala VIP. Okay, konsep ni panggil Thai style, Thai VIP style. Okay, tapi dekat Malaysia well known lah sekarang lah. Okay, so kita balut, kita main colour lah basically. Color merah ni, saya pilih color merah ni sebab color merah tu striking. Gadis idaman sukalah, perempuan semua suka merah-merah kan. So dia striking and also very attractive color lah. Okay, that's why. So you boleh tengok lah, dia konsep dia memang full VIP. Saya dah tukar steering akalik sini. Okay, lepas tu ini semua bawah ni semua ada design. Lepas tu saya ada aquarium kat gear console tu. Ada aquarium juga? Gear console ada aquarium. Lepas tu atas bumbung pun saya buat. Design, ada design semua dekat atas. So sini kita ada aquarium juga dekat belakang. Lepas tu kita ada aquarium. Itu aquarium. Lepas tu kita ada chest set. Kita ada chest. Lepas tu kita ada table, design table dengan aquarium juga. Lepas tu kita ada yang special sekali pasal kereta ni, kita ada auto door. So dia boleh buka tutup pakai remote lah. So memang konsep ni kita follow betul-betul konsep dia, konsep VIP. So lepas tu kita ada jugalah design kat belakang ni sikit, design. So kita ada TV, main TV jugalah. Dekat segi pintu ni ada monitor, saya letak monitor kecil. Okay, lepas tu dengan design dia lah. Ni dia punya design lah. Okay, I punya noise project tak banyak sangat. Kita nak buat lampu custom kat belakang pula. Kita main lampu running light design. Lepas tu dari segi interior, I rasa interior dia dah complete dah. Okay, mungkin kita akan buat white body lah. Yes, lepas ni kita akan main white body. Sporing kita akan tukar, main 18 inci atau 19 inci. Untuk sofa yang ni je sekarang, untuk saya punya. Sebab kereta ni dah complete dah. So last plan sebenarnya SAS, tapi SAS dah kau team. So tinggal yang tu sajalah. Total cost ni saya cakap betul-betul anggaran dia dah nak sampai 80,000. Andai katalah event hari ni ada orang datang ni kata, "Bang, saya nak beli abang punya kereta. Berapa harga abang berani buka?" Kereta harga berapa So far kalau dia nak beli kereta mungkin not for sale lah. Not for sale lah. Sebab saya sangat kereta ni. Ini kereta saya build up dari kosong, dari segi beli keluar showroom sampai sekarang saya dah buat. So memang saya betul-betul sayang kereta ni lah. Sikit kena pecah diffuser ke apa benda pun saya dah sakit dah. So kalau nak jual kereta memang sakit lah. Memang saya takkan jual lah, not for sale. Kereta ni dah 7 tahun. 7 tahun tapi tak nampak pun dah 7 tahun. Dah habis bayar, settle semua. So nak buat setup kereta ni ambil maksimum 2 tahun saja. Dalam 2 tahun saya dah settle semua. Yes, it's a fast lah. Saya gerak cepat lah. So sebab kita player auto show, kita pergi auto show, kita nak compete. So kita nak compete, kita kalah, kita upgrade. So kita sampai ke ranking sana lah. Yes. So last sekali kita nak tengok you punya audio system punya bunyi ni. Boleh. Okay.
Thank you. Alright.